Ini kot. Kita tunggu seorang lagi. Ini tanah sedikit. Ini memang dari Boleh. Kita dah check in. Sekarang baru pukul 9.20. Kita akan masuk lagi dalam pukul 10 macam tu. Sambil tu kita minum dulu. Okey, ni kita punya itinerary daripada day 1 sampai ke day 3. 11.30 akan tiba di sana. Akan tiba di Minangkabau. Kalau lebih tu kita akan bawa makan lah. So ini first day punya First day punya itinerary. Oh, dah kawat dah. Masa ni lah pula nak tengok kawat Ita. Masa ni lah nak masuk. Para penumpang yang duduk bersebelahan Alhamdulillah dah sampai. Bapak ada siap? Ya. Okey, silakan. Mak ada siap? Okey, jom. Tak. Hai, Pak Dodoi. Ya, betul Kak. Okey. Bang, dulu silakan aja boleh. Oh, di hidang aja. Oh, yang diusik tu dikira. Oh. Ni ke apa? Tilapia. Tilapia masak lemak. Tilapia masak lemak. Ya. Oh, rendang. Tetel. Tetel. Macam semua nak rasa je. Daging tetel. Ni apa tah? Rendang. Rendang. Dendeng ke? Dendeng. Ini ikan? Ikan tilapia. Tilapia. Lemak. Ini ulam. Dia bagi nasi sarang satu dan ekstra. Wow. Tengok bagi Abi makan. Okey, ni apa tadi? Ini daging tetel. Dia bukan sambal belacan. Dan mobil dah. Daging ni keping nanti. Allah. Ini so Wah, ini mahal. Hari ni kita makan? 92,000. 92,000. Wah, tapi makanan habis. Alhamdulillah. Tapi ada yang tak makan. Kita makan lain kali lah. 90,000 bersamaan. Apa ni? Alhamdulillah. Kenyang. Jom kita makan kat tempat lain pula. Oh, ni kai. Kereta api. Ya, kereta lain. Okey, dapat. Apa nama dia? Apa nama dia? Kabupaten ni. Kabupaten ni. Kita termasuk negeri tertua dekat kawasan Minangkabau. Ini air terjun tu yang dekat depan. Luak Tanah Rata ni, luak makna dia kurang. Kurang tanah rata dekat sini. Adanya bukit-bukit je kan. Ni tempat orang bergambul-bergambul lah ni. Ada juga yang cakap, Dodi kau tipu lah, mana luak tanah rata. Tak ada tanah rata kat sini, bukit je semua ada juga kan. Jadi maknanya luak ni adalah kurang tak ada. Oh, air terjun. Air terjun Saya dia. tengok yang dekat ada satu tu YouTube, dia duduk mana tah? Dia duduk minum, ada air terjun tu. Mana?
Macam atas bukit tu. Macam mana? Lembah Hanai ya kak? Tak. Ni bukan eh? Bukan, Ni kan? dekat apa Lembah Harau ya. Oh, Lembah Harau eh. Ni Lembah apa nama Harau. dia? Ni Lembah Hanai. Okey. So lain-lain eh. Lain. Tak ada orang mandi Dia sebetulnya tidak dibenarkan bang, tapi ada juga beberapa pelancong ni dia mandi dekat sini. Oh okey, yang nak pergi air terjun tu Lembah Harau. Lembah Harau. Ini Lembah Hanai. Ni Lembah Hanai. Okey, bukan inilah tu. Tak. Oh boleh masuk. Pariwisata ni makna dia pelancongan. Oh. Dah. Daun apa ni? Bayam kakak. Oh, bolehlah try satu. Try satu. Apa lagi? Berapa? 15 berapa ringgit eh? Kalau ni 15,000. Ada terjadi kepala air di sini, habis ni semua. Oh okey. Apa di situ bukit tu eh? Semula airnya daripada sini saja. Tak tahu kenapa tiba-tiba ada air dekat sebelah sana. Jadi Nampak banyak rumah tinggal lah. Kenapa ya? mana bang? Ni tadi ada rumah tinggal, rumah kosong. Pergi Parantau ni bang. Itu Padang. bahasa Minangnya Padang. Oh, padahal pedang. Padang, Padang Panjang. Ini kita masuk ke kawasan PDIKM nama dia kak. Bustanul Arifin ya. Jadi kalau nak menggunakan baju adat di sini pun okey. Ya. Okey, ini kita datang ke museum. Lago, musola, gazebo, rangkiang, toilet, toko souvenir. Hai. Ya betul. Ibu ni ada dalam YouTube saya tengok. Oh, Ita. Ita. Kita naik ke atas, kita kasih taklimat. Okey, silakan ibu. Mana duduk Malaysia ni? Selangor. Ada Ketua Minang tak ada? Tak ada, tak ada. Ada. Tak ada. Silakan duduk. Kasih ibu. Ya. Kalau tetamu ngadap keluar. Ibu lu ngadapnya ke dalam. Rendam jojorami kayu talatak date pagu. Jawablah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak jawab tak pandai. Nak jawab tak mana? Sudah jawab dengan Waalaikumsalam. Karantau madang dahulu, babuah babungo balun. Karantau bujang dahulu, di kampung Paguno Balun. Jangan lupa tekan button merah. Lepas tu I painting. Lepas lah. Lepas saya painting. Boleh ada siapa yang boleh beritahu spot gambar? Boleh beritahu spot gambar. Boleh pakai kamera kat situ.
Berat weh. Berapa kilo ni weh? Jom. Balik. Dah ada gambar. Otomatis kita keluar masuk daripada rumah itu tampak harta benda kita. Berapa? Jadi dia menggunakan pokok kayu manis kak. Pokok kayu manis. Pokok kayu manis di kukannya. Oh, dia nak bau dia, aroma tu yang penting. Oh, ni colour lain yang tadi coklat lah Coklat yang tadi tu. Macam mana dia kira macam mana ni? Dah beli bika talagu. Bika. Cari tahu bakar. Tahu Sumedang. Tadi kedai yang betul-betul ada jual tahu tu habis. So pergilah dekat kawasan yang tepi-tepi jalan je. Ni tahu. Tahu. Murah punya ni. Jadi itulah kalau kita di Minangkabau memang duduk kat surau dulu bang. Nasi kapau. Rasa dia lebih sedap nasi kapau lagi daripada nasi padang. Memang tak ada orang tu bawa hadiah dah tak ada. Bagi satu. Kenapa nama dia Mesir? Kan orang Mesir yang biasa bikin martabak Martabak. Mesir kan kayak dia ada gini kan. Jadi orang Indonesia Ikutlah. gitu kan. Oh Mesir ni martabak ni daripada Mesir lah ya? Ya. Mungkin lah ya. Kayak biasa orang ada kayak orang India yang biasa Roti canai. Okey, ni apa nama dia? Sate apa nama? Danguang. Ni luang Danguang. Danguang. Beza lah. Yang berbeza ni. Dia macam daripada api. Dia campur daging dia, lembu dia ni ada yang diletak hati, ada lidah, macam-macam. Dia rasa pedas. Tak rasa pedas. Dia Dia kalau roti ah. nasi, ya. Orang Minang selalu makan pedas. Salai-salai kan. Dia kan ada lagi satu sate Padang, ada sate Pariaman. Pariaman tu yang pedas. Pariaman yang pedas. Ni ada pedas sikit. Dia ujung-ujung macam ada pedas. Lain satu dia. Juga. Kat tempat kita orang, kat sate yang Indonesia yang buat, dia letak sambal kicap. Kita main sate kambing. Sate kambing. Tu sate kambing kan? Tak tahulah kalau kat sini macam tu juga ke? Dia letak kicap. Ada juga. Sambal kicap. Sambal kicap. Sama kicap. Ada juga merah, ada juga yang kacang. Sampai Bismillah. Assalamualaikum. Komba
Oh, ada atas. Apa function atas? Assalamualaikum. Abdi satu yang ada nampak airnya mana? Oh, terus sini ya? Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, tenang ya sini, seronok. KL. Dekat Ni Abdi dua. Abdi. Okey. Cantik rumahnya dia, tingkapnya. Boleh, terusin. Okey. Tenang kat sini je. Oh, tadi. Iya, kalau biasa airnya nampak jauh lah. Kalau hujan nanti. Kalau hujan baru tempat air. Sampai ke air Di sekolah. Mana sekolahnya? Oh, sini saja. Ini pun sekolah. sekolah juga. Okey. Ini dekat. Sini sini. Sarapan kat sini. Kita try lontong sayur. Okey, terima kasih ya. Oh, cerita sama. Ini apa benda biskut? Kenapa? Tak tahu daripada apa. Alhamdulillah, dah kenyang. Sedap juga lontong sayur. Tak tahu sayur apa. Okey, kita on the way ke homestay. Ya ke? Yelah, masih ada. Check out. Selamat tinggal Lembah Harau. Okey, kita check out dulu. Siapa yang uruskan bacaan saya? Oh, ni kuning tu. Yang tu Gunung Merapi masih aktif. Tak nampak. Okey, kita
kita dah sampai di tempat jagung. Jagung super manis. Tak. Biji kopi sendiri. Susu sama Air susu suka dek. yang ini ni. Ah, Gulanya yang besar je. Pisang. So ini daripada apa tadi? Daun kopi ya. Daun kopi. Sebab dulu-dulu orang Belanda kata pula. Orang Belanda dia ambil biji kopi dia ambil biji kopi, so rakyat ambil daun sahaja. Dia jadikan kopi, minuman kopi. Tapi dia bubur dalam tempurung. Rasa dia pun dia adik-beradik dengan teh. Adik-beradik. So ni sama ke tak? Ni susu, ni susu. yang Susu awak punya lah, tak apa. Okey. Habis tu tengok kamera. Dah bongak. Dia teh kopi. Hello? Kopi teh. Ha? Pembusa satu lagi yang dekat-dekat. RM10,000. Yang jadi sup kemenangan. Satu dulu nanti kita repeat lagi iga bakar di sini. Tidak ada iga bakar sedap. Ya. Iga. Bakso iga. Baksonya sudah lembut. Bukan baksonya, iganya lembut. Kita tengok dia punya ni. Apa sambal? Kuah MSG. Apa dia? Kuah MSG. Makanan kat sini dia ada macam perasa jugalah. Dia macam dia nak perasa, tapi sambal dia sedap. Ni kawasan dia kawasan pekan macam biasa, tapi sedap. Bakso dia sedap. Sepatutnya agenda malam ni, tapi kita ubah plan. Okay, ini kita singgah dekat kedai. Ni berapa ni? Yang mana gitu? Itu harga las saja ya kak ya. 160. Lemari baru juta. Ya. Tapi ada juga di lemari yang murahnya ada juga. Ini berapa? Enggak dijual. Nangis agak. Nangis. Nangis. Gimana mau dicari? Ini tak ada, ini begitu bernilai, tak ternilai. Itu tak ternilai tuh kakak. Okay, sekarang ni berada di Bukit Tinggi. Sini dia batas perempuan dengan lelaki dia memang bagi separuh-separuh ya? Separuh bang. Ramai perempuan Tak, sini pun dah. Yalah. Oh, ni. Okey, kita nak pergi makan dekat Itik Ladio Hijau. Itik, tu itik. Itik lah tu. Itik Ladio Hijau. Kesini. Ya. Ini itik. Ya.
Ini habis kan orang nak. Share dengan si Dodo tu. Nak kita makan. Ikan apa? Ikan belah. Ikan belah. Okey, ini itik lado hijau, terung, tahu, sambal, ubi kayu. Udah biasa pun. Kita tunjuk Abi pula. Telur goreng. Ini macam ikan tilapia tapi ikan apa ni? Itik. Ya. Sini punya kebiasaan karena kita ada ke kampung, lain belok kita bangun rumah baru ada ke kampung. Bila suatu masa kita pulang kita boleh Nah, masjid ni kakak pernah dengar pelakon Indo yang bernama Marshanda. Kita tengok macam mana cara dia buat. Terima Silva. Kalau mentah dah tu kak macam ni lah kak biji dah letak. Kak 5 jam dari sini. Sungai lah sebenarnya benda ni. Ya, kalau awal mula dia tu dia macam pasir. Ini yang dah dimurnikan. Ini aja, tak semua saya. Yalah. Sebab kalau semua saya tunjukkan akak, akak duduk di sini 1 bulan. Lambat. Ni dia ambil masa 1 bulan ya kak. Ni dah bakar dulu. Biasa dia kasih Colgate, disekat pakai bergigi. Oh, maknanya betul lah kalau Colgate tu nak bagi dia berkilat balik Dia pilih balik ya kak. Kalau untuk proses peleburan ini dia ambil masa sekitar 20 minit. Sama ya kak. Okey. Ini ya kak. Oh, itu jadinya. Macam blok ni kan. Dari sepa blok Ini yang dari sungai Ya, ini yang dari sungai abang. Ini kalau dari sungai dia macam pasir. Ini yang udah diproses abang. Awal mula saiz yang paling besar tengah. Macam ni masuk dalam, nanti kita tarik pakai penjepit kan. Kayak gini ya kak. Ya. Halus. Dari bahan mentah, dari super block sampai dah jadi dawai macam ni, itu ambil masa sampai 3 hari. Mesti ada kemahiran nak ukir tu. Kampung sini ya kak, pengrajin super ni udah turun-temurun. Dia tak ada kelas dia, tak ada school dia kak. Macam ni. Dia campur benda lain. Yang 3% lagi tu untuk patri dia, sambungan dia. Itu terbuat dari tembaga. Ya kak ya, macam ni. Ni lagi halus lagi super dia. Oh, itulah tu sebenarnya. Yang ni kecil ni kan yang atasnya. Macam garis lurus ni lah kak. Itulah patri dia ada kak. Oh dah patri tu. Ya, Patri, dia dah patri. patri. Oh. Ya. Sebab kalau yang tembrem itu kualiti dia yang 92.5. Kepala yang ada lagi. Ya, orang banyak kerja di rumah-rumah masih ada tempat lain. Oh. Boleh kita tengok dulu abang, kakak. Ini mesin ketan di sini. Wih, macam mana dia buat halus tu? Macam tu lah. Macam tu lah. Dia tak nak bagi. Sebab bila 2004 lepas kak, dia terjadi kepala air daripada atas Gunung Singalang ni. Kena sini. Jadi hancurlah jalan ni. Oh sini pun kena tengok rumah belah kiri ni. Ni tinggal juga kan rumah dia. Oi, ni malam-malam takut lalu ni. Siapa pula? InsyaAllah. Kita nak pergi ke Kopi Tungkui. Putih bersambuang lapau nasi.
Kopi tungkui. Kerupuk jengkol. Jengkol tu yang Jaring. jariang. Tu bendang ke? Bendang tu yang bukit-bukit tu. Apa dia kak? Bendang ke bukit-bukit tu macam tu? Bukan. Bendang Sawah sawah lah. Ah. Oh, dia bertingkat-tingkat tu. Ya. Batu tuik teh. Oh, nanti dia hancur lah ya bila dah Tibur lah. Tang adalah siap, tapi tu hanya buka. susu pakai susu apa? Susu kental manis. Kental manis biasa. Oh, alamak, ulang balik semula. Ni lagi satu ada. Ulang lagi sekali. Okey, gitu. Hyuk. Oh, Jadi gitu. kalau macam tertutup Oh, tertunggu longkop lah tu. Kalau nak minum. Nak minum? Terlentang kita. Telan balik. Kita terlentang. Oh, terlentang. Oh. Telungkui. Sungai ke apa? Oh, ada sungai. Dia repair. Dulu tak boleh lalu sini. Rakam tak? Rakam. Ambil angle ni. Aduh. Masjid tadi tak rakam. Boleh patah balik tak kejap nanti? Tak jauh kan? Jangan ni tanya dengan dia lah. Cari je kat YouTube nanti. Aduh, Fras betul lah. Akak tadi perasan dah macam ni. Itulah pasal. Tak payah kat masjid tu kan sebab tiba-tiba kan. Okey, ni dinamakan kepek Jengkol. jengkol daripada jering. Ini biasalah, ni belinjau. Saya nak minum tu. Pandai tak? Maksud? Keluarkan sikit Bukan. Bahayanya. Straw ni abang letak dekat cawan ni. Selit. Tiup. Okay. Tiup ni. Kalau bila dia tiup, udara masuk, air tu bukan keluar. Tekan sikit. Dekat stok, dekat. Makan dia keluar, udara masuk dalam, dia keluar. Habis kena embus dulu. Sedap lah kopi dia. Serius. Masam-masam. Tekan sikit straw tu. Boleh. Tiup buat. Nah, tu boleh. Oh, nyam-nyam. Mana yang sedap kak? Mana yang sedap? Inilah sedap jelah susu kan, Man. Susu apa? Kental manis. Susu pekat manis Pekat manis. InsyaAllah, hebat. Oh, ini kita nak lalu tadi pusing balik sini Bukan. Lain lagi. Habis ni suka-suka Ni tau. terjadi kepala air masa tu. Oh. Air manis. Ni apa? Kulit air manis. Oh ni, yang pukul tinggi-tinggi ni kan? Bukan yang kat Ni, bawah yang abang bawah tu. ni. Bawah ni, jalan. Jemur tu. Kulit. Bawah Alah, belilah sikit nak rasa cecah-cecah kot. Nak beli boleh, ke? belilah sikit. Cuba saya tanya. Saya tanya sikit lah, nak jual sikit, nak buat rasa. Ah. Okay, kita singgah tempat orang jual. Bukan jual, tempat orang buat. Jemur. Satu je. Nak pegang saja. Ini nak satu lagi. Tak payahlah. Satu je. Ambil lah kot 2 kot biji. Ambil yang panjang. Okey, tunggu. Terima kasih ya, Pak. Bagi ke apa? Bayarlah. Berapa? Terserahlah, bagilah duit dia. Ada tak duit dia? Bang bagi 2 je. Berapa kalau ni? Kalau barat tu ni? Ha? Bagi 20,000 je. Takut pakai duit kita ni. Boleh kan? Ada. Ada. Pakai duit kita? Tak ada, tak tahu. Susah dia nak tukar, dia tak tahu. Dekat Bukit Tinggi okey lah. Bagi anak kecil. 2,000. Bagi anak sekolah. Ha. Banyaknya. Terima kasih. Ha? Diorang nak dok. Nampak? Susah mau cari kalau dekat Malaysia tak ada. Ini kat sini. Buat ubat Ini kulit kayu manis yang dah siap. Yang tadi dia lebar-lebar. Okey, ini pokok kayu manis. Kulit kayu manis. Tu semua atas bukit ni. Ni yang ada kala-kala kuning. Ini kuning ke? Kalau merah tu. Kalau merah. Oi. Ingat kau nak pergi ke Amin. Ni cengkeh pula. Pokok dia Mana dia sama. mana dia punya biji dia? Tak ada. Oh. Dia dekat dengan laut. Tak ada.
Okey, ni kita berhenti sekejap nak beli salal laluak. Ada tak? Ni apa manis ke? Nak rasa situ je. Jadi dia pergi merantau dekat Pekanbaru. Ya, Pekanbaru. Parking gerak. Oh, cantik masjid. Oh. Dekat tepi ni. Boleh. je. Okey, kita nak pergi cari slipper. Ini 85. Berapa? 85. 85 tak. Banyak dah perfume kat rumah. Ya. Hello. Ya, Dek. Gelap. Ibu dalam kereta. Kan apa tadi? Ibu makan itik sambal hijau. Ini je jantan Setino Baya yang saya cakap tu. Oh, ni dia jantan tu. Oh, nak jalan. Setino Baya. Tapi pagi-pagi takut. Bukan. Bukan dia. Bukan, ibu tengah cari kedai. Nak cari plug. Okay, bye. Nanti buat sama lagi. Nanti sama lagi kat hotel. Bye-bye. Bye. Bye. Love you all. Sini kedai runcit pun tak ada. Kedai runcit tak ada jual-jual ke? Apa nama dia? Mu'alaf. Ni kan dia Masjid muka-muka Cina Muhammad. ni. Ni laut. Sungai ni bang. Ha? Ni muara. Oh, yo, cantiknya. Dia macam dia ada laut. Lepas tu dia ada Muara. dia muara. Macam kat Brazil. Cik Brazil ni. Wait. Ini duit sekarang ni duit apa ni? Duit ni dah asing kan? Nak cari barang jap. Bandel. Duk minum ni. Cari bateri untuk apa mouse.
dia punya yang buatnya sama Sama. Sama je. Sama. Mana-mana pergi pun kalau ini brand ni samalah orang yang buat. Oh. Krishna Hakim punya. Tanah kosong. Americano lah. Okey, kita duduk untuk mengopi. Hari tu masa kat kedai yang tempat Dania kerja tu, Ana adalah nak beli Abi t-shirt putih tu. Tapi takut Abi tak suka. Nak beli tapi takut Abi tak suka. Dia ada tulisan juga kat sini. Tak adalah kosong. Makin jari dah, jari rindu je. Ini siapa yang bersih ni?